Para jemaah sekalian, ana telah keluar satu risalah yang menarik untuk tuan-tuan baca. Boleh ambil. Antara panduan istiqamah selepas Ramadan, selepas ibadat-ibadat yang besar, ada 10 perkara. Yang pertama, berpegang kepada akidah yang benar, menjauhi syirik, khurafat, khuza'balat dan segala kemungkaran. Yang kedua, beriltizam dengan salatul jamaah di masjid, menjaga salat sunat rawatib, duha dan witir. Yang ketiga, meneruskan amalan-amalan sunat, zikir, doa pagi petang, doa selepas solat, doa dalam pergerakan kita. Buku telah saya bekalkan kepada tuan-tuan, iaitulah melalui kitab Perisai Muslim, sudah ada. Yang keempat, jadilah ahlul Quran. Daftarkan diri, masuklah mengaji Quran di masjid-masjid di surau tempat masing-masing. Hadirlah kelah-kelah pengajian tafsir dan tadabbur Quran. Yang kelima, cintakan ilmu dengan melazimi majlis ilmu dan dakwah. Yang keenam, lazimlah pakaian taqwa, menutup aurat dan patuh syariah. Di antara yang menyedihkan kita, bila kita tengok pakaian anak-anak orang Islam tidak patuh syariah dari sudut menjaga aurat. Ambil risalah aurat yang telah saya bagi, yang dikeluarkan oleh pejabat agama negeri, tanda-tanda orang yang beriman patuh syariah dalam berpakaian. Tuan-tuan dan kena tengok pakaian isteri dan anak-anak, patuh syariah ataupun tidak. Oh, anak saya bertudung, tapi bawah tu ketak gelemak macam buku nangka, kata orang. Aurat apa yang ditudung? Itu bukan tutup aurat, itu namanya membungkus aurat. Yang ketujuh, jangan lupa menjaga halal haram dalam keuangan dan muamalat kita. Kita tengok sekarang ni track, orang duduk tengok, duduk beli mah turun naik ni. Sampai zakat kita tahun ni 37,000 baru cukup nisab. Pastikan apa yang kita beli melalui ejen-ejen yang patuh syariah, yang ada panel syariahnya. Jangan pakai tangkap muak je, jangan. Yang ke-8, lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, jangan lupa. Puasa hari Isnin dan Khamis, hari Arafah dan hari Ashura. Yang ke-9, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Kita tengok muka dia, kita ingat ke masjid, ingat ke Quran, ingat ke majlis-majlis ilmu. Jangan duk ingat duk main duk lepak tepi jalan je. Yang ke-10, sentiasa berdoa, memohon istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kaur. Dan banyak lagi doa-doa.